Review kaji Ultraman Mebius? Boleh je, tapi sebelum tu kita kena kumpul semua kaji Ultraman Mebius baru kita boleh review. Tapi kali ni macam banyak lah. Tak apalah, let's go! Okay, kaji yang pertama yang muncul di episod 1 Ultraman Mebius, Dinosaur. Kita tengok dia punya detail, dia pun agak mantap. Harga dia boleh cakap tak adalah keras tapi tak adalah murah. Tengok detail belakang dia bapak panjang tu. Besar pun antara kaiju yang agak besar dan puas hati juga. Kalau tak pakai kaki dia 2006. Kaiju yang kedua ni muncul di episod 2 Ultraman Mebius. Nama dia adalah Gudon. Aku rasa ramai yang kenal kaiju ni. Dia asal dari siri Ultraman Jet. Kaiju yang ketiga ni aku rasa ramai sangat yang kenal dia ni. Dia muncul di episod 3 Beardon. Kaiju ni agak berbahaya dari siri Ultraman Taro. Yang kenal je kenal. Kaiju yang seterusnya, tengok kaiju ni bapak garang dua muka dia. Kelbeam, Kelbeam bukan Kelvin dia muncul di episod 4 Ultraman Mebius. Tengok detail dia, ekor dia bapak panjang tu. Agak puas hati juga kaiju dia dengan tajam-tajam dia, detail dia pun agak mantap lah. Kita boleh gerak sikit. Ketapak kaki dia bandai 2006. Kaiju yang seterusnya berasal dari siri Ultraman Jet juga ni. Nama dia apa? Sadola. Tapi tak Sado pun. Dia muncul di siri Ultraman Mebius ni di episod 5. Kaiju yang ni pula sama juga dari seri Ultraman Jet. Banyak betul nama dia Twin Tail. Kaiju yang agak unik, tengok muka dia. Kat bawah dia tulis bandai 1994. Kaiju yang seterusnya kaiju ni pun agak nice. Nama dia Bogal. Aku rasa dia pun antara kaiju yang famous di siri Ultraman Mebius. Dan dia ni pun antara kaiju favourite aku di siri Ultraman Mebius. Kita tengok detail dia, tengok muka dia bapak mantap weh. Sebenarnya ni true form dia tau. Ni form dia yang seterusnya, form Bogal yang kedua lah. Kita tengok detail dia bapak mantap weh. Padu nak mampu ya. Ni dia punya comparison. Kaiju yang seterusnya, kaiju yang famous ni, Miklas. Kalau ada Miklas mesti kena ada lagi seekor ni, Windom. Dua kaiju ni dari si Ultra Seven sebenarnya. Tak banyak sangat dah buat kemunculan. Kaiju yang seterusnya, jap, mana muka dia? Aduh, terbalik tu punya. Nama dia ialah Muka Dender. Dia muncul di siri Ultraman Mebius ni di episod 13. Kaiju ni agak vintage juga. So sebab tu kau nampak color dia macam ni kan. Dia asal dari siri Ultraman Taro. Kaiju yang seterusnya, aku rasa boleh panggil alien kot, Zamusha. Dia muncul di episod 16 Ultraman Mebius. Dia ni macam bertemakan samurai lah. Dia ada pedang tapi tak dapat pedang pun. Atau rambut dia boleh naik ke atas weh. Kau ada? Yang ni pun alien juga. Apa nama dia? Alien Magma. Dia asal dari siri Ultraman Taro sebenarnya. Dan dia ada buat kemunculan di siri Ultraman Mebius episod 16. Okey, yang ni kaiju pula. Tapi kaiju ni lain sikit sebab dia ada tag. Dan tag dia ada tulis EX. Kalau ada tag dan tulis EX harga dia tak payah cakap kan. Dan detail dia pun lain macam. Nama dia adalah Saramandora. Kaiju yang seterusnya, kaiju yang seterusnya, kau main-main kau ni kaiju yang famous juga ni, Bamstar. Dia muncul di episod 18 Ultraman Mebius. Asalnya dari siri Ultraman Jet. Kaiju ni famous juga, banyak juga buat kemunculan di siri Ultraman yang lain. Kaiju yang seterusnya yang muncul di episod 24, Vakishim. Dia asal dari siri Ultraman Ace, kalau korang kenal kan. Kaiju yang seterusnya ni the size dia lain sikit. Nama dia apa? Nama dia Doragori. Dia ni dari siri Ultraman Ace juga. Tapi hari tu masa aku review siri Ultraman Ace, dia tak ada tau, nampak ni ada Spark Doll. Sebab aku baru dapat dia ni dalam aku review kat siri Ultraman Mebius ni. Ni size dia 55 inci, kecil je. Kaiju yang ni pun dari siri Ultraman S juga, Verocron. Tapi dia buat kemunculan di siri Ultraman Mebius ni episod 26. Alien yang seterusnya ni aku rasa ramai sangat yang kena ada ni, Zeton. Dia muncul di episod 27 Ultraman Mebius. Asalnya dari siri Ultraman Hayata. Yang seterusnya ni boleh panggil alien juga kot, Nova. Saiz dia memang kecil sebab memang tak ada saiz 65 inci. Dah lah kecil, kepala botak pula licin tu. Dia asalnya dari siri Ultraman Leo. Kaji yang seterusnya, kita tengok, saya boleh pusing lawan kan. Nama dia Impelizer. Dia muncul di episod 29 Ultraman Mebius. Sementara tu kita boleh tengok detail dia sangat mantap. Kaji ni macam robot memang robot lah kan. Antara kaji yang terkuat juga dari siri Ultraman Mebius. Dan Ultraman Taro pun fight sekali dalam episod ni. Alien yang seterusnya, aku pun rasa ramai yang kenal alien Babaru. Dia muncul di episod 35 Ultraman Mebius. Asalnya dari seri Ultraman Leo. Kaji yang seterusnya pun saiz 55 inci juga. Nama dia Jashulin ke Jasjulin, tak tahu nak sebut macam mana. Dia muncul di episod 37 Ultraman Mebius. Kaji yang seterusnya, aku rasa episod dia ramai yang suka episod dia. Nama dia Ho. Dia muncul di episod 41 Ultraman Mebius. Episod ni buat kemunculan Ultraman 80 dan agak menyentuh hati episod dia. Jagung yang seterusnya, Red
Red King. Dia muncul di episod 42 asal dari Seri Ultraman Hayata. Dan kalau ada Red King, mesti ada lagi seekor ni, Gomora. Pun muncul di episod 42, episod yang sama dengan Red King. Dua kaiju ni dua-dua berasal dari siri Ultraman Hayata. Tapi kalau dalam siri lain diorang berjumpa, memang bergaduh. Yang seterusnya ni muncul di episod 43, S-Killer. Bukan, Mebius Killer. Sebab dia muncul kat siri Ultraman Mebius. So nama dia Mebius Killer. Yang ni pula Elia Yapol. Kalau ada killer tadi tu, mesti Elia Yapol kena ada, wajib. Kaji yang seterusnya pula, ni apa benda pula ni? Tangan dia besar gila ni kalau lempang korang ni. Nama dia Dead Ram. Dia muncul Dead Ram ke Dead Ram? Tak lah. Dia muncul di episod 45 siri Ultraman Mebius. Kau tengok detail dia pun agak mantap. Dia antara favourite kaji aku juga. Dan tapak kaki dia tulis bandai 2008. Alien yang seterusnya, kena tak? Alien Mephilas buat kemunculan di hujung-hujung juga. Episod 47 Ultraman Mebius. Kita sudah sampai ke penghujungnya. Alien yang terakhir muncul episod 48 sehingga episod 50, Alien Emperor. Episod yang paling epic gila. Sampai semua Ultra Brothers turun padang nak kalahkan dia ni. Bapak padu gila episod ni, ingat sampai sekarang. Okey, itu saja review untuk kali ini. Ada beberapa ketut saja yang tak cukup dalam list ni. Tapi ni pun aku rasa macam banyak sangat dah ni. Sebab kaiju Ultraman Mebius ni memang banyak campur-campur kaiju-kaiju dari era Showa. Sebab siri Ultraman Mebius ni memang antara siri Ultraman yang menggamit kenangan dulu-dulu. Korang kalau berminat dengan konten aku, korang boleh follow dan korang boleh request kaiju Ultraman apa yang korang nak aku review. Okey, tu je lah. Bye!